Nabi Muhammad SAW sedang bersedih, sedang berduka. Lalu para sahabat pun datang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau sedang berduka?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Aku sedang merindui saudara maraku." Kemudian para sahabat heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami ini adalah saudara mara kamu?" Rasulullah menjawab, "Bukan." Sahabat bertanya lagi, "Siapakah yang dimaksudkan oleh kamu ya Rasulullah?" "Saudara maraku yang kumaksudkan itu adalah umat-umatku yang menghidupkan sunnah-sunnahku setelah ketiadaanku." Tuan-tuan, puan-puan mulia sekarang, Rasulullah sedang merindui kita. Bilakah kita ingin kembali? Bilakah kita ingin hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW? InsyaAllah mungkin lepas ni kita boleh sama-sama menghidupkan balik sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah. Saya rasa riang berada di sini. Alhamdulillah. Saya juga ini satu pengalaman yang cukup menarik bagi saya. Okey, Mazis, kita serahkan pada Pia untuk meneruskan majlis. Kita ada seorang lagi artis yang memang terkenal. Beliau juga merupakan kawan baik saya, yang saya daripada dulu memang saya mengidolai dia dalam lakonan. Hari ini saya ingin menjemput sahabat saya, iaitu saudara Kamal Adli. Kita berikan tepuk tangan kepada dia. Jangan takut toh, udah ramai toh. Pandang ke kiri, nama kuda kita toh. Pandang ke kanan, masa kuda kita toh. Payung kembang toh, tak bisa pernah halang. Kuda kita toh, pandai si pembelah. Kita berilah. Aku tu tak apa nak kena. Assalamualaikum, saya Kamal Adli. Assalamualaikum. Saya datang dengan ayah mertua saya. Pertama sekali Kamal nak cakap terima kasih sebab jemput Kamal kat sini. Sebenarnya dah lama Kamal minat dah dengar ceramah Ustaz sendiri dan ada dekat atas pentas ni bersama-sama dengan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat kat sini. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Saya malu sebenarnya ni. Saya tak pernah bercakap dengan berapa? 100 ribu orang ya. Alhamdulillah. Saya cakap dalam 4 orang, 5 orang je. Dalam 100 ribu orang saya rasa macam gugup, ketar-ketar kaki saya. Nampak kaki saya ni? Nampak? Ustaz, bolehlah cakap. Dia ni pelakon drama ke dia lawak? Dia memang suka dengan orang tak? Ya Ustaz. Dia pun sama Ustaz, dia pun suka dengan orang. Baik. Dia nak cakap benda kan? Saya sebenarnya bila duduk sebelum Ustaz menjadi gugup Ustaz. Apa? Saya tak tahu, mungkin daripada dulu saya minat Ustaz kan. Bila tengok depan ni Ustaz ni muda pun Ustaz. Tahu tak apa? Betul. Saya perasan kalau Ustaz, tadi saya bergambar dengan Ustaz. Kalau Ustaz bergambar, dia akan satu Ustaz. Macam mana Ustaz kalau kita bergambar macam ni? Manis. Saya dah tiru pada saya akan cuba dekat photoshoot saya pula. Gunakan gambar tu. Ustaz. Lama dah jadi pelakon? Saya dah, alhamdulillah saya dah masuk hampir 4 tahun Ustaz. Rasanya banyak drama. Banyak juga. Filem berapa dah? Saya dah 10 filem. 10? Banyak lah tu. Filem hitam putih ke colour? Colour Ustaz. Semua colour. Tak ada. Semua colour? Asal. Tak ada ni. Ya. Yang akan datang ni drama ke atau filem? Okey, bulan 2 ni harap semua boleh support filem saya Gangster Celup. Saya bergabung dengan Samsul Yusof. Celup, jadi gangster celup. Siapa yang jadi gangster? Saya dengan Samsul. Gangster? Gangster? Semua? Pengarah tu buta ke? Mungkin tu pengarah. Saya bila depan kamera lain Ustaz. Saya depan kamera jadi lain. Ini jadi macam tu lah. Nampak gangster ni bukan muka gini. Macam mana? Muka macam ni. Kenapa muka dia macam gangster? Tapi Ustaz, Tapi baru potong rambut. Kalau tengok masa rambut panjang ni memang orang tak kata dia tak gangster. Memang orang kata, gangster mana? saya rasa Ustaz ni janggut lagi gangster. Saya nak simpan banyak tapi tak sampai Ustaz. Saya hero.
sudi nak berlakon. Ustaz, kalau saya nak buat filem awak, Ustaz sudi tak berlakon dalam filem saya? Ya, bukan. Lebih tengok 100,000 orang tengok. Jangan main-main dengan aku. Betul lah, Amir sungguh. Betul Ustaz. Jangan main-main. Satu saya nak tanya Ustaz, kalau Ustaz berlakon, siapa heroin Ustaz nak? Heroin saya tak pilih sangat. Saya syarat cantik, muda, putih. Faham? Saya faham. Faham? Hero memang nak tu sampai. Filem tu lah, dia nak tengok filem. Kalau kurang-kurangnya filem macam Titanic. Kalau naik on dekat Saya duduk sebelah Ustaz, saya jam. Saya tak ada apa. nak buat filem. Lama mana dah buat filem? Saya masuk tahun 2013 dah 9 tahun lah. 9 tahun lama dah. Tapi Kalau duduk sekolah Lidah 3 dah. Lidah 3 9 tahun. 9 tahun dah Lidah 3. Tapi pernah berlakon dah. Berlakon? Ada pernah. Berlakon. Mana lebih rasanya lebih berbakat sebagai pelakon ataupun pengarah filem? Saya memang sebenarnya cita-cita saya daripada dulu Ustaz, saya nak jadi pengarah filem. Memang daripada kecil lagi. Tapi memang